Apakah hukuman yang patut dikenakan orang yang menghina Nabi mengikut syarak? Dan sebagai orang awam, apa yang kita patut lakukan? Adakah kita boleh bunuh orang yang menghina Nabi? Ijma' ulama' atas orang Islam yang menghina Nabi ialah menjadi kafir. Kata ulama' Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa ajma'al muslimun ala naman man sabballah au sabban nabiyya kafara. Barang siapa, telah ijma' orang Islam atas barang siapa yang maki Allah, yang hina Nabi, maka telah menjadi kafir. Fa hukmuhu ialah al-qatlu, maka hukumnya ialah hukum bunuh. Nampak? Hukum bunuh. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab Pak Mazhab besar, kitab dalam 3 guni gandum, kitab 300 kulit. Dia kata fa'ajma'al ulama, ada lapah fattafaqal a'immah ala qatlihi, telah muafakat ulama atas hukum bunuh orang yang menghina Nabi. Kita siapa hak ulama lah. Faham lagi? Dia lagu tu. Seorang perempuan Yahudi, ni kafir pula, dia duduk maki Nabi malam ni. Apa maki ke Nabi, hina Nabi. Faham? Esok kan suami dia dengar maki lagi. Jadi suami dia panasan, ambil pisau, botak perut, rodoh, mati. Diberitahu kepada Nabi, lalu Nabi kata darah perempuan itu halal. Maknanya tidak dikenakan hukuman atas suami dia. Apa? Kerana menghina Rasulullah. Itu hadis sahih. Kalau ada ustaz kata tak sahih, apa muka ustaz? Teruklah gaung. Jadi kita guna orang awam, beri teguran pada kerajaan, pada pihak berkuasa, supaya mereka berkerah dalam peraturan ini. Kalau tidak, jadi huru-hara sebuah benda. Jangan main-main.